Saya ada terima satu soalan. Soalannya berbunyi, mana lebih untung? Jual balik emas yang sudah dibeli di aplikesen Public Gold atau fizikalkan dahulu emas-emas tersebut dan jual emas-emas ini kepada Public Gold ataupun kedai emas? Itu soalannya. Baik, untuk pengetahuan anda, emas apabila dijual semula, tak kisahlah di mana tempat tu sekalipun, ia akan dikenakan spread. Berapa spread itu bergantung kepada jenama emas dan juga di mana emas tersebut dijual balik. Dan spread inilah yang akan menentukan berapa besar keuntungan anda. Daripada soalan ini, anda ada 3 pilihan tempat untuk menjual emas apabila anda menabung emas di akaun emas GAP ataupun Gold Accumulation Program. Tempat yang pertama adalah jual terus emas melalui aplikesen ni sendiri. Di dalam akaun ni tanpa perlu fizikalkan emas tersebut. Spread yang dikenakan adalah 9% apabila emas tersebut dijual melalui akaun GAP juga. Pilihan kedua adalah menjual emas di dalam bentuk fizikal di cawangan Public Gold. Emas fizikal jenama Public Gold yang dijual semula kepada Public Gold, spread value-nya antara 6 hingga 9% bergantung kepada item. Spread untuk semua saiz emas berat di bawah 10 gram adalah 9%, 20 gram pula 8%, 50 gram adalah 7.5%, 100 gram adalah, dan item 1 kg gold bar mempunyai spread paling rendah iaitu 6% je. Lebih rendah spread value anda, lebih cepat anda ataupun lebih besar keuntungan anda. Berbeza jika anda menjual emas di dalam aplikesen Public Gold ataupun di kedai emas lain. Harga belian semula emas yang ditawarkan mungkin lebih rendah berbanding daripada Public Gold. Ada juga kedai emas yang mungkin tak mahu beli balik emas Public Gold. Bukan sebab emas-emas ni tak laku, tapi sebab ia bergantung kepada kemampuan kedai tersebut untuk beli balik emas-emas macam ni. Jadi, untuk memudahkan anda semua, anda pastikan beli emas dengan syarikat yang mempunyai jaminan beli balik tanpa syarat. Kerana harga belian semula emas jenama tersebut sendiri biasanya adalah lebih tinggi dan anda akan dapat keuntungan yang lebih. Semoga perkongsian saya memberi manfaat dan anda boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan keuangan.